Hari ni kita nak makan steamboat dekat Kak Ben. Bosoknya. Bahagian sini dia akan rotate tahu segala menu-menu dia. Ada yimin, suhu, Maggi, telur. Ini bahagian bahan-bahan mentah. Ada kambing, lembu, ayam. Cucuk-cucuk sini geng. Ambil. Lepas tu aku letak kat kaunter. Dia akan gorengkan untuk ampoh. Ini bahagian seafood. Ada ketam, sotong, udang, sivas, air cordial. Boleh pilih. Ais ambil kat situ. Cawan kat bawah sini. Ada aiskrim. Kek-kek pun ada. Ada macam-macam sos. Apa boleh pilih apa nak sos apa. Nak custom ke, ready sos ke, banyak banget. Yang specialnya dia tak pakai dapur gas, tapi dia pakai arang kayu. Makanan kita lebih rasa sedap. So aku dah tak sabar lagi. Jom kita ambil makanan seafood kita. Kita akan masuk kat dalam ni. Pakailah penyepit yang disediakan. Ketam pun sama. Cucuk-cucuk goreng celup tepung. Panas-panas tu. Oh sedap mat. Yang ni memang aku highly recommend. Dia punya tom yum sedap. Betul-betul rasa macam Thailand. Hasil steamboat this one yang kita grill tadi pakai arang. Nak try rasa. Tak sama masuk pakai dapur gas dengan arang. Terasa dia punya smoky. Itu pun ada banyak lagi benda yang kami tak ambil. Memang berbaloi. So itulah menu-menu yang ada dekat Kak Ben Melaka. Makan sampai puas. Dia punya harga aku cakap kat hampa. Dia wasa RM49.90. Kanak-kanak RM29.90. Bawah 7 tahun dia bagi makan free. Kat sini hampa boleh rasai 3 menu dalam satu harga. Yang pertama hampa dapat makan steamboat kayu arang. Kedua grill kayu arang. Dan yang ketiga cucuk-cucuk goreng. Celup tepung dia tu memang macam ni mak. 5 petang sampai 12 tengah malam. Surau pun ada kat atas. Anak-anak suruh dia main kat playground sini. Alright. Dan yang paling penting makan sampai puas. So mana lagi geng? Kak Ben Melaka lah.